Jangan tanya pasal duit-duit, jangan tanya. Denda-denda jangan tanyalah. Ini conservation. Conservation. Tak ada berhenti, tak ada berhenti.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Dan terima kasih yang diucapkan kepada semua yang hadir pagi ini dan juga yang mengikuti siaran secara langsung di Facebook dan juga di TikTok live TikTok UP Perpustakaan Sultan Abdul Samad ya. Saya Azizan dan hari ini saya akan menggalas tugas sebagai moderator bagi sesi wawancara bertajuk Sayap Terluka dari Pemburuan ke Rehabilitasi memperkasakan usaha konservasi burung di Malaysia. Jadi pagi ini kita rasa sangat bertuah sekali lagi pagi ini kerana dua orang figura dalam kepakaran dalam bidang perubatan hidupan liar dan pembedahan veterina dan juga bidang konservasi dan perlindungan hidupan liar ya pagi ini. Di sebelah saya ialah Puan Rahmah Ilyas dari Jabatan Perhilitan. Beliau merupakan pegawai di bahagian Taman Zoologi, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, dan beliau seorang yang berpengalaman luas dalam bidang penguatkuasaan, pemeliharaan dan pendidikan biodiversity. Beliau juga komited dalam memupuk semangat cintakan alam sekitar dan dalam kalangan komuniti dan pelajar. Dan di hujung sekali ialah Profesor Dr. Jalila Abu, merupakan seorang profesor di Fakulti Perubatan Veterina UPM, dan profesor ini Prof Jalila merupakan seorang yang pakar dalam bidang perubatan burung, avian medicine, dengan kepakaran dalam perubatan hidupan liar dan pembedahan veterina. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada kedua-dua tetamu hebat kita ini, Puan Rahmah dan Prof Jalila ya. Terima kasih, selamat datang Prof. Terima kasih Puan Rahmah, selamat datang ke Perpustakaan Sultan Abdul Samad. Jadi rasanya ini adalah kehadiran ya ataupun kehadiran pertama kali ke perpustakaan ini, dan juga Prof mungkin dah selalu daripada zaman perpustakaan saya pertama kali lah. Ya, okey. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada kedua-duanya tetamu ini. Okey. Sebelum kita memulakan ya soalan-soalan yang berkaitan mengenai bidang ini, dan saya nak tanyalah Puan Rahmah ya, berapa lama, boleh tak Puan Rahmah ceritakan pengalaman ataupun pengalaman-pengalaman Puan dalam bidang ini? Okey, terima kasih Encik Azizan. Terima kasih jemput Perhilitan untuk sesi pada hari ini. Okey, kalau nak cerita bidang ni, saya bertugas di Jabatan Perhilitan sejak tahun 2004 lagi. So dah 21 tahun dah kira tahun ni. Dan saya pernah bertugas di bahagian konservasi, pernah bertugas di Perhilitan Negeri Terengganu, bahagian perancangan dan korporat, dan baru-baru ni saya bertukar ke bahagian Taman Zoologi. Dan sepanjang saya berkhidmat pun, awal-awal dulu kita pernah jumpa Prof kan? Kita ada seminar di Phuket pasal Raptors Conservation lah. So sekarang saya di bahagian Taman Zoologi lah. Jadi saya rasa pengalaman yang luas ini tentunya hari ini dapat dikongsi dalam sesi ini. Manakala Prof Jalila Abu ini, bagaimana dengan Prof pula? Okey, terima kasih Encik Azizan, terima kasih semua. Sebenarnya saya memang dah lama dengan UPM sejak saya student tahun 85. Lama dah, dan berkecimpung totally dalam bahagian avian medicine dengan surgery ni dah dari sejak saya balik dari US. Jadi saya punya background lebih kepada, sebab kami vet, jadi kami buat specialization. Jadi untuk saya dipilih untuk bahagian avian medicine, dan kemudian saya add sedikit lah untuk surgery sebab keperluan yang diperlukan lah untuk haiwan hidupan liar dan sebagainya. Jadi saya memang dari pensyarah dari dulu, kemudian memang mengajar dari dulu pun dengan Fakulti Perubatan Veterina, dan sekarang saya sebagai timbalan dekan akademik dan hal ehwal pelajar dekat Fakulti Vet. Jadi terima kasih kepada Puan Rahmah dan Prof ya.
Saya just nak tanya mula-mulanya sebagai pengenalan Puan Rahmah ya. Berapa banyak agaknya spesies burung yang berada di Malaysia ni sekarang ni? Okey, kalau kita nak cakap untuk Malaysia, seluruh Malaysia 800 lebih spesies. 800 lebih. Untuk Semenanjung pun hampir 700 di Semenanjung je. So kalau satu hari nak belajar satu spesies tu, berapa tahun tu? Dekat 2 tahun lebih kan? Okey ya, ada banyak spesies ya. Jadi dalam kita punya sesi hari ini kita akan bincangkan mengenai bagaimana tentang apakah bentuk aktiviti pemburuan haram ni yang paling kritikal lah yang berada di Malaysia ni. Yang melibatkan burung yang bagaimana untuk burung ni kalau kita tengok dari segi kesalahan-kesalahan di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar 2010, Akta 716 ni, antara kesalahan dia yang mungkin selalu kita jumpa ialah mengambil maksudnya dia memburu di hutan, mengambil burung ataupun menyimpan, yang selalu menyimpan lah. So kalau ada peluang untuk kita perhilitan maklumkan pada orang awam kan yang sebenarnya burung-burung ni memang cantik, tetapi bukan untuk kita, maksud saya kalau kita nak simpan atau kita nak pelihara tu dia ada cara dia lah, ada lesen, ada permit khas. Itu yang selalu kita nak sampaikan lah pada orang awam. Jadi macam ni, kalau katakan burung tu tiba-tiba jatuh depan rumah kita ya. Jadi kita tak boleh lah semena-menanya senang-senang ambil dan bela sendirilah. Dia sebenarnya mungkin ada ni lah. Ya betul. Kalau mungkin kita nak ambil untuk bantu buat rawatan, hantar ke klinik tu boleh kan. Tapi kadang-kadang mungkin orang guna alasan terjumpa burung ni. So saya simpan, bela. Tapi kalau kita tengok burung tu memang dah di dalam sangkar tu, maksudnya bukan dia nak rawat lah kan. Jadi apakah sebenarnya spesies burung yang macam mana yang sebenarnya boleh dipelihara? Okey Cik Azizan. Untuk burung ni kan dia ada lesen. Lesen yang kita boleh simpan. Lesen boleh dapatkan di Pejabat Perhilitan dan kita sekarang maklumat semua dah ujung jari. Kita tahu spesies apa, kita Google je di bawah Akta 716, kita boleh nampak spesies ni perlu lesen atau perlu permit khas. So kalau permit khas ni kelulusan menteri lah. Dan biasanya orang awam dia suka ke burung-burung yang cantik, burung-burung yang dia kata suara dia sedap, kan, yang boleh menyanyi, ataupun spesies yang nampak majestik. Contoh macam burung helang, burung hantu. Tapi saya suka nak maklumkan macam burung helang, burung hantu, burung enggang, semuanya dilindungi sepenuhnya. Oh ya. Maksudnya kena permit khas. Kalau dilindungi perlukan lesen lah burung-burung lain. Okeylah. Tadi Puan Rahmah ada sebut pasal kecederaan. Jadi kita tanya Prof, biasanya apakah jenis kecederaan ataupun masalah yang paling biasalah dialami oleh burung hasil daripada macam aktiviti pemburuan ataupun dia berlaku secara mungkin kita tak tahu dia berlaku macam mana, ada mungkin dia jatuh ke daripada tu ataupun berlaku ataupun macam mungkin tempat dia tu patah ke kan. Bagaimana? Sebenarnya selalunya yang burung yang datang, dia bukan datang sendiri lah, maksudnya selalunya public yang jumpa. Kalau macam kami kan di hospital bed, kita memang ada fasiliti dekat hospital tu, ward untuk burung. Sebab kan burung-burung ni dia ada pet dengan wild bird. Jadi yang kami terima selalunya daripada orang awam. Dia ada pelbagai lah. Ada yang spesies yang non-protected, ada yang macam tadi yang saya hari ni lebih nak maklumkan tentang raptors ni. Sebab yang kecederaan yang selalu yang kita dapat kalau burung liar ni, selalu kecederaan kalau musim yang anak-anak ni dia jatuh daripada pokok. Dia selalunya burung ni bila yang macam burung raptors dan sebagainya, contohnya kalau saya boleh tunjuk kat sini, yang ataupun ada banyak kat belakang ni, dia sebenarnya burung-burung ni kalau yang masa anak-anak ni dia akan jatuh daripada pokok. Jadi itu yang orang jumpa. Sebab dia sama ada dia kan ada proses pembesaran burung-burung ni. Jadi bila burung ni semua dia memang perlukan mak dia, parent dia untuk feed dia.
Jadi bila dia rasa terbang, paruh dia semua, dia punya bulu pelepah semua dah penuh, dia akan nak terbang. So itu yang kadang on the ground, kadang-kadang boleh menyebabkan patah, ataupun sometimes kita ada macam kucing dekat bawah-bawah pokok tu, itu yang kadang-kadang public jumpa. Jadi yang selalu saya, yang kita bukan selalulah, kalau burung-burung macam protected species macam ni jarang, sesekali kita dapat. Tapi yang macam pets memang kita selalu dapat lah, ya. Jadi kecederaan dia selalu luka-luka ataupun patah. Jadi yang patah ni kadang-kadang dia patah sayap dia, ada yang sayap dia jauh daripada tempat join dia, yang menyebabkan kadang-kadang dia susah nak terbang balik dan sebagainya. Jadi dia lebih pada kalau burung dia ni patah sayap, patah kaki, ataupun mata dia boleh juga sebab dia hit bangunan atau kadang kenderaan, boleh menyebabkan ni. Saya dulu masa saya belajar tu ada kena burung ni terbang, kereta api lalu. Jadi dia hit the train. Jadi memang dia banyak patah. Tapi yelah, kita rawatlah mana yang boleh. Sebaiknya kalau ikut yang bidang yang saya belajar ni, dia memang bahagian banyak ortopedik. Jadi itu ada, saya rasa hari kemahnya lah juga. Bila belajar tentang banyak tempat yang saya belajar tu, ada banyak kes-kes yang patah. Jadi boleh membantu ni. Kalau yang patah-patah ni, dia susah sikit, bergantunglah apa yang kita kena buat. Tapi kalau yang macam saya kata yang basic kan, macam selalunya kita bila kita terima binatang sakit, contoh macam bila dah terima kecederaan, jadi bagaimana, apa yang kita perlu buat. Jadi macam kami vet, selalunya kita akan, kalau yang berkaitan dengan spesies yang terancam dan sebagainya, kita akan maklumkan penelitian yang terdekat dan sebagainya sebelum kita terima ataupun bila kita rawat. Dan kalau kita tengok macam binatang cedera, contoh kalau kita terima binatang yang cedera ni, kita kena handle dia sebaiknya. Sebab burung liar ni dia ada pelbagai spesies kan, ada kecil dan besar. Jadi kalau raptors, dia ni besar bergantung pada saiz. Jadi yang ini kita kena ada cara macam mana kita handle. Kena pakai glove sebab dia punya kepak besar, ataupun dia punya jari dia, talon dia tajam. Jadi kecederaan itu yang kita jumpa. Ataupun kalau macam ni, kecederaan selalunya masa physical examination kita akan nampak sama ada dari awal tu kita akan nampak burung sengit ke dia punya kepak, ataupun dia punya kaki tak boleh berdiri. Kalau macam ni kita tengok extension of the wing tu poor. Jadi yang ini lebih kepada injury dekat bahagian kepak. Jadi yang kebanyakan dia, untuk makluman semua, kecederaan ni kalau yang minimal, kalau yang macam patah tu a bit severe. Itu yang kita kena proses dia lama sikit. Sebab kadang-kadang kalau yang luka-luka, yang simple-simple tu kadang tak lama rehabilitation kita. Untuk 2 minggu ke. Kalau patah lama. Lebih kurang 4 to 6 weeks. Jadi macam infection pun ada. Dia lebih macam pox. Macam burung liar ni, dia boleh dapat pox. Pox tu macam kutil-kutil kat bahagian mata. Jadi kat keliling kawasan yang tak ada kulit. Jadi boleh berjangkit, maksudnya berjangkit pada burung yang lain. Ada yang virus, ada yang bakteria lah. Kadang-kadang ada diarrhea lah. Tapi kebanyakan yang kita dapat untuk burung-burung liar ni lebih pada kecederaan. Jadi macam kalau katalah kan, dekat rumah kita pagi-pagi tu tiba-tiba ada burung hantu ni jatuhlah depan rumah kita. Dia mungkin kita nampaklah di kecederaan dia tu. Jadi apakah langkah-langkah awal tu? Kita nak buat macam mana ni? Kita sebagai kita yang bukan bidang ni, mungkin yang tak biasa ni nak merawat ni, kita nak buat macam mana mula-mula tu? Mungkin kalau sebelum kita hantar ke klinik vet. Yes. Dia sebenarnya bila selalunya kita kalau ada orang jumpa burung ni, selalunya dia akan contact vet. Tapi saya ni memang mereka akan contact, dan selalunya apa yang kita maklumkan, kadang saya pun ada bagi talk to the public melalui association untuk educate. Jadinya sebenarnya bila jumpa, kita tadi dah maklumkan, Puan Rahman dah maklumkan burung ni ada macam-macam spesies. Jadi kalau yang macam raptors ni yang saya kata, dia punya talent, jari dia dengan bill dia bahaya untuk orang. Sebab dia memang boleh tarik kulit kita dan sebagainya. Jadi kalau public jumpa, sama ada burung kecil-kecil, yang kecil-kecil yang biasa yang kita tengok macam pigeon, burung tekukur yang banyak di sekitar taman kita, right? Yang burung ni dia tak berbahaya lah, tapi sebab dia kecil,
kadang-kadang kita nak tangkap tu takut kita pegang, dia boleh mati dalam tangan sebelum dia pergi kat vet. Jadi selalunya saya akan advise, saya tanya adakah burung ni jenis yang macam mana. Selalunya dia orang akan explain. Nampak bil dia panjang lah, kadang snap gambar. Okey, bila saya kata okey ni bukan burung yang tajam sangat yang boleh menyebabkan kecederaan pada orang jumpa, so kena boleh guna towel untuk cover. Macam tadi kan, macam dia boleh guna towel aja kalau burung kecil-kecil ni, towel ataupun bare hand, sebab dia tak boleh menyebabkan kecederaan kepada kita. Kita boleh terus masukkan dalam kotak dan lihat sama ada mata dia buka ke tidak kan. Setengah burung dia orang jumpa dia mungkin terus macam on sternal conversi. Setengah tu dia memang nak tengok dan dia memang nak patuk. Contoh macam kata tadi burung hantu semua. Dia memang kalau public jumpa, kalau yang aktif walaupun dia sakit, dia akan buka kepak dia dan dia akan macam bunyi. Jadi sebenarnya dia sakit dan dia nak protect diri dia protect daripada kita. So bukan dia nak serang kita. So jadi kalau kita jumpa, kita ada towel, kalau ada kain yang simple ke apa, boleh tutup dia dan guna kepak dia, hold the kepak dan meletakkan dalam box yang ada lubang, ataupun selalunya saya suruh letak dekat dalam cat carrier dan sebagainya. Macam tu. Dan kalau dia lambat nak pergi hantar ke vet, selalunya kita cubalah hantar ke vet. Tapi kalau tak, selalunya kalau yang burung yang biasa tu kita suruh letak water, food. Itu yang burung-burung ni pula, sebab dia banyak macam-macam spesies. Jadi kalau orang tu temporary nak letak untuk rawatan, kita pun kena tahu dia makan meat ke, dia makan seed ke, dia makan buah ke. Itu yang kat situ yang kadang vet kita advise. Kadang-kadang dia mungkin tak boleh, kalau burung kecil-kecil ni dia satu hari tak dapat makan pun boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Jadi at least water, ataupun kalau saya tengok dari bil tu orang tunjuk gambar, dia kata okey ni burung yang makan buah atau seed. Jadi temporary kita suruh letak lah. Kalau yang nampak alert. Kalau yang tak alert tu selalunya kadang-kadang dia dah down, dah koma ke apa. Itu serius sikit. Itu dari segi rawatannya lah. Puan Rahmah macam mana Puan Rahmah? Jadi mungkin banyak pengalaman Puan selama 21 tahun ini, pengalaman dalam dalam pekerjaan ini bagaimana boleh dikongsikan? Kalau nak tambah sikit yang Prof tadilah, kalau kami punya pengalaman ni lebih kepada kita handle burung di lapangan lah. Kalau untuk burung hantu dan burung helang tu, seeloknya kalau kita nak handle tu kita pakai glove sebenarnya. Tapi bukan glove yang biasa, kena glove yang kulit. Sebab dia punya kuku dan paruh tu tajam lah. Jadi pengalaman kalau kami di lapangan yang macam tu lah, Cik Azizan. Ada tak cabaran dia dalam usaha ni? Okey, kalau cabaran dalam usaha konservasi ni, saya suka nak bawa cerita berkenaan dengan murai batu. Okey, murai batu ni adalah spesies kita panggil songbird ataupun burung kicau lah. Kalau ada yang tak mengenali murai batu ni macam mana, boleh Puan Rahmah Google lah macam mana rupa murai batu ni. Rupa murai batu ni mungkin ramai yang dah biasalah. Okey, murai batu ni dia spesies yang burung berkicau yang orang suka simpan sebab suara dia merdu. Okey, so dia punya warna hitam, oranye dan putih, dan ekor dia panjang. So white ram shama lah kalau nama Inggeris dia. So dia white ram shama ni sebab ram dia belakang ni warna putih. Okey, shama. So dia punya bunyi memang merdu, dan lagi merdu suara dia, lagi mahal harga dia. Lagi cantik posture dia, lagi mahal harga dia. Lagi panjang ekor dia, lagi mahal harga dia lah. So kalau kita tengok di bawah Akta 716, murai batu ni adalah spesies yang memerlukan lesen untuk kita tangkap ataupun kita pelihara. Jadi oleh kerana dia punya ciri-ciri suara dia ni, dia jadi buruan, dan ramailah yang menyimpan dia secara tak sah. Tak sah. So sebenarnya kita ada buka permit lah untuk spesies ni, dan selain daripada permit,
Sebenarnya orang awam boleh juga dapatkan burung ni melalui pet shop, kedai burung peliharaan lah. So ada dua cara untuk kita dapat dia. Sama ada kita tangkap di hutan ataupun kita beli. Tetapi harga dia lain lah kan. Okay. Satu lagi, untuk kita kawal, untuk perhilitan kita kawal lah pengambilan burung ni, satu melalui lesen. Dan kita ada kuota lesen sebenarnya untuk semua negeri. Jadi kita akan keluarkan lesen mengikut kuota. Dan satu lagi, kita ada musim buka, musim tutup. Jadi masa musim buka, iaitu bulan Julai sampai Disember, kita boleh ambil burung tu dengan lesen lah. Bila musim tutup, kita tak benarkan sebarang aktiviti pengambilan ni untuk kita bagi dia masa untuk membiak, untuk kawal dia lah. So cabaran dia ni, kalau kita tengok kes-kes penguatkuasaan yang melibatkan murai batu ni memang sangat tinggi. Okay, kalau kita tengok data perhilitan 2017 sampai 2021, 6,000 lebih burung ni yang kita rampas. Sama ada dia simpan tanpa lesen ataupun kes-kes penyeludupan ke luar negara, ke negara jiran kita. So memang tinggilah dia punya kes tu. Dan kalau kita tengok di Asia Tenggara pun sebenarnya 10 tahun 2008 hingga 2018 punya kes, hampir 15,000 burung ni yang terlibat dalam perdagangan secara haram lah. Jadi nak kawal isu ni, dia bukan hanya di dalam negara, tapi juga melibatkan dengan negara jiran, Asia Tenggara jugalah. Jadi bila kalau perdagangan ni, contohnya macam kalau macam ni, saya pergi ke bercuti ke luar negara ya. Tiba-tiba saya nampak dia ada burung yang jual dekat mungkin dia punya kabut sales gitu kan, dekat luar tu, atau saya tengok dia jual tu. Boleh tak saya ambil bawa, saya kata burung cantik lah, dia kata suara sedap, dan tu saya ambil, lepas tu saya sorokkan lah dalam beg saya kan. Kalau macam yang dalam perjalanan yang mungkin dalam 2 jam ni kan, katakan kita pergi Indonesia, okey, kita sorokkan dalam beg, lepas tu kita naik bawa ni. Jadi boleh tak sebenarnya macam tu, saya membawa burung luar ke Malaysia? Okey, kalau kita tengok akta, di dalam negara kita ada Akta 716, Akta 686. Yang ni untuk CITES lah, tapi dua-dua ni di dalam negara. Tapi kalau international, kita ada CITES. CITES ni untuk mengawal perdagangan lah. Jadi apa saja haiwan atau tumbuhan ni tak boleh sewenang-wenangnya kita bawa masuk, bawa keluar kan. So kita ada agensi-agensi yang untuk kawal ni lah. Dan pada saya, di zaman sekarang ni, common sense, kita tahu hidupan liar atau tumbuhan, kita kena check dululah kan, boleh ke tak boleh untuk kita bawa masuk atau bawa keluar lah. Jadi contoh kalau macam mungkin kita tak tahu ya, mungkin ada yang menjualnya dalam mungkin tak secara terbuka, dia jual melalui media sosial, online. Online. Okey, online, perdagangan online ni pun memang satu isu yang kita tengok juga di jabatan, dan kita pun memang ada bahagian penguatkuasaan yang tengokkan perkara ini. Dan kita ada tim lah yang memang ni. Dan walaupun pelbagai usaha kita buat untuk tingkatkan kesedaran awam, bila kita buat tangkapan kes, masih ramai yang cakap tak tahu. Mungkin tak tahu atau sebagai alasan sajalah. Jadi memang kita memang pantaulah untuk online ni. Dan ada juga yang seawal umur student Cik Azizan, dia student, dia dah buat dah aktiviti, dia jual hidupan liar ni secara online. So yang tu memang kisah benar lah. Memang kita pernah buat tangkapan lah. Jadi macam kalau aktiviti kanak-kanak budak-budak pelajar sekolah yang dulu lah ya, sekarang ni saya tak tahu, mungkin pelajar ni lebih pada ni aktiviti permainan gadget. Jadi mungkin dulu cuti sekolah, duduk masuk hutan, pergi tangkap burung. Jadi kita tak pasti, kita masa tu mungkin masih masa sekarang ni kita tak tahu adakah kegiatan itu, aktiviti tersebut masih
berlaku pada waktu sekarang ni kan. Jadi bila Tuan Rahman kata ada yang seawal usia pun masih pun terlibat dalam aktiviti berkenaan ya. Betul. Secara online lah pelajar universiti. Jadi mungkin itulah kalau mungkin budak mungkin kalau budak kampung kalau dia pergi masuk hutan ni nak tangkap burung ni jugalah. Kena tengok-tengok juga ya. Ya betul. Memang semua spesies hidupan liar yang tertakluk di bawah Akta 716 tu kita kena ambil tahulah. Okey. Jadi terima kasih Puan Rahman. Prof. Jadi macam mana ni nak cerita pasal rawatan ni. Jadi apa lagi nak tanya pasal rawatan ni, Prof? Macam yang tadilah, macam kalau yang tadi kan saya dah maklumkan yang kalau kita dah terima apa kami vet buat dan sebagainya. Jadi dia sebab saya ni bidang saya lebih kepada ortopedik kan. Jadi memang bila burung yang patah, jadi kadang-kadang kita perlu buat sesuatu proses. Jadi sebenarnya bila binatang sakit, jadi saya kalau burung kalau dia sampai kat kita dah check dia kan. Kadang-kadang kalau kita tahu dia ada patah dan sebagainya, macam kami vet, kita kena ambil x-ray dia. X-ray nak tahu mana tulang yang patah atau kaki yang patah supaya kita tahu apa seterusnya nak buat. Jadi macam dia tak semestinya memang kita kena tentukan perkara tersebut sebab supaya contoh kalau kita lihat kita dulu kita ada terima burung hantu ni dia patah kepak. Jadi dah dari ambil x-ray tu kita kena buat pembedahan. Jadi bila pembedahan kita perlu macam orang. Jadi maksudnya kalau kita tengok macam kita nak buat masuk surgery kan. Jadi burung-burung ni semua kena melalui proses di mana kita kena letak general anesthesia macam pakai mask. Macam orang kan bila kita kita nak buat surgery, kena buat surgery kan masuk pembedahan. Jadi kita kan kena pakai mask untuk hidu anesthesia drug tu. Jadi kalau burung dia bergantung. Jadi maksudnya kalau burung tu kecil, bayangkan kita ada saiz small mask untuk burung yang saiz kecil, mungkin yang berat dia 150 gram dan sebagainya. Macam awal ni mungkin 780 gram, right? Jadi dia ada mask dia. Jadi burung ni dia akan hidu gas tu dengan oksigen. Badan dia akan lemah sebab dia tidur lah, maksudnya unsedate. Dan masa tu kita boleh check dia punya kepak dan sebagainya. Dan kemudian itu yang kalau yang contoh yang saya yang dapat kes ni dia patah. Jadi sebenarnya burung kalau yang patah kita kalau setengah-setengah cases memang kita kena letak pin dalam tulang dia dan kemudian kita akan bandage dia. Jadi sebenarnya perkara ni kita lakukan sama ada masa kalau yang macam ni very painful kan. Jadi kita akan letak dia under tidur lah, sedation, under general anesthesia. So dia tak rasa sakit dan sebagainya. So jadi pin ni semua melalui pembedahan. Jadi bila burung ni dah bangun, barulah kita pasangkan bandage yang tadi lah. Jadi proses itu dari kita tidurkan dia under general anesthesia, kemudian kita buat surgery, ambil x-ray, sama ada kedudukan pin tu betul ke tidak, dan kita akan jahit semua. So jadi dalam masa rehabilitation tu dia akan duduk dekat ward lah. Dan kita akan pastikan tiap-tiap hari ada makanan yang diletak. Sebab macam kalau burung hantu dia makan tikus, kadang tak ada tikus pun kita bagilah ayam ke apa kan makanan. Dan kita akan tengok dia day by day. Jadi sebenarnya bila kita dah letak luka ni semua, every day 24 hours after surgery kita kena cuci luka dia supaya sebab bila taruh pin tu dekat celah-celah tu infection boleh masuk. Jadi kita kena bersihkan tiap-tiap hari macam kita lah buat surgery, kena betulkan luka-luka tu semua sampai dia baik. Jadi in general kalau yang burung macam yang besar-besar ni dia patah, dia ambil masa 4 ke 6 minggu untuk baik. Dan kemudian setelah baik tu kita nak tengok function dia. Kalau macam tadi kata sayap tu bila kita dah letak bandage ke apa, dia akan jadi dia punya tension sikit kepak dia. Itu yang kena buat fisioterapi sebab dia sebenarnya bila nak release back to the wild,
burung-burung ni semua make sure kita sebagai vet ni yang kita belajar pasal ethical semua, pastikan mata dia sihat, kepak dia semua well function perfect, sebab dia perlu release back to the wild untuk tu. Jadi perkara-perkara tu yang ini. Jadi kalau yang patah kita kena buat begitu. Contoh kadang-kadang bila setengah-setengah burung ni bila dia tak sihat, kita pun perlu bagi fluids. Jadi dalam masa dia rehabilitation, kita contoh ini burung lain lah kan, kita kena bagi fluid. Jadi macam kita lah, kalau fluid terapi kan ada masuk drip. Jadi burung kita pun akan masuk melalui kaki dia ke, atau salur darah dekat kepak dia ke, untuk rehydrate dia. Kadang-kadang yang mungkin kehilangan darah dan sebagainya. Jadi ada special fluids yang kita bagi. Jadi bila nak handle mereka pun kena ada dia punya pelbagai cara dia, supaya sama ada kebanyakan perkara macam ni kita buat, yang kalau bagi fluids, bagi ubat, semua tu kita kena handle yang sebaiknya lah. Kalau macam tadi Puan Rahma kata kita pakai glove, jadi macam burung yang macam owl dan sebagainya, sebab dia garang kan, eagle, dia kena pakai glove. Sebab kita tak nak staff kita yang, lagi satu training staff pun penting untuk pastikan. Jadi yang burung-burung ni lepas kita rawat, kalau yang patah ambil masa 4 ke 6 minggu, everyday lah kita akan letak food, kita akan tengok macam mana dia alert ke tidak. Dan lepas tu dalam masa 2 minggu, setiap 2 minggu tu kita kena ambil x-ray. X-ray tu nak tengok bagaimana tulang tu baik, dan kemudian bila dia dah fuse, dah elok, baru nanti kita akan continue fisioterapi. Kemudian baru kita buat exercise. Jadi sebenarnya burung-burung yang spesifik macam burung raptors ni, birds of prey, dia special sikit. Sebab dia pentingnya untuk hunting. Kalau burung macam, kalau kita jumpa lah, kadang kita jumpa pigeon, burung merpati kan, orang jumpa tepi-tepi jalan tu, dia patah kaki, patah sayap, tapi kita buat proses yang sama. Regardless species apa, cuma dia punya cara tu dalam pemikiran kita tak 100% must be perfect for raptors. Kalau yang burung pigeon dan sebagainya, dia kita tahu dengan wing function tu, dia kan kadang-kadang ada orang letak makan, dia boleh pergi makan. Macam raptors, dia selalunya kena go back to their own place, ya. Kalau sebab tu bila kita orang rescue, orang jumpa, dia hantar, kita akan cuba tanyalah di mana dia ni jumpa, dan kemudian kita akan maklumkan penelitian. Sometimes ada juga yang kami hantar burung-burung yang dah baik ni kepada pihak penelitian, sebab di penelitian dia ada aviary besar di mana mereka burung-burung ni lepas wing function dia baik. Kalau kami, kita tak ada macam dia panggil flight test, flight room. Macam tempat saya belajar dulu, dia ada besar macam ni, di mana kita akan letak perch untuk burung ni exercise. Dia akan pergi dari lower perch ke higher perch, supaya kita nampak burung ni punya kepak dah function well. Regardless kita letak dalam small cage yang suit for them, tapi kita nak perfect, kita tak nak timpan lama, sebab we cannot keep, kita tak nak burung ni makin lama nanti lagi kita tak boleh release back to the wild. So jadi bergantung kepada dia punya masalah. Tapi kalau yang burung patah ni, kita ambil betul-betul kena pastikan yang macam mana dia boleh release back. Itu yang sometimes kami buat flight test. Lepas burung ni dah baik tulang dia, kita buat flight test tu, kita akan pergi, selalu kita pergi padang UPM lah, dekat Bukit Expo. Dan kita akan guna tali, dan kita akan ikat dia dengan ada satu roll of yarn ni, kita akan pegang dan kita akan lepaskan guna tali pula. Jadi dia akan balik. Jadi kita akan lihat bagaimana wing function tu. Itu kadang-kadang yang macam ni. Ada juga pentingnya macam burung-burung liar ni, dia punya feathers dia. Dia burung untuk feathers, flight feathers adalah feathers untuk terbang. Jadi kalau ada satu tercabut, sebab tu kalau kita buat surgery, kita takkan cabut primary feathers yang for flying ni. Kita akan cabut bulu yang atas saja, di mana expose kawasan tulang yang kita nak buat pembedahan. Dalam masa 2 minggu bulu tu akan coming back. Tapi kalau yang primary feathers tu lambat, 4 to 6 months. Memang kita tak boleh cabut. Dan apa-apa pun kita tak boleh cabut. Jadi kalau yang saya belajar, kalau burung birds of prey ni, raptors ni,
dia sebenarnya kita boleh buat imping feathers. Itu yang kadang dari burung yang mati, kalau setengah tu dia boleh simpan frozen, dan bulu tu kita boleh implant kepada burung yang kita ada same species untuk kita guna bambu kan, kita akan macam-macam sate punya stick tu kan, kita potong, kita letak super glue tu, dan kita bulu yang kat sini yang rosak ke patah, kita akan potong part of the bulu tu, kita akan ambil feathers yang dari burung yang sama species, kita letak glue, kita akan masuk dalam tu peramah, kita masukkan. Jadi bila semua dah lengkap, semua penuh, dan kita tahu dia boleh terbang, dan we know that we release them back to the wild tu, dia perfect dia punya kepak. Jadi in the wild, after 46 months nanti follicle feathers, feather follicle akan push the feathers yang kita imping tu. Jadi perkara ni memang dibuat untuk di luar negara dan sebagainya yang saya belajar. Tapi kalau kes kat sini, kita selalunya kita dapatkan feathers yang elok, ataupun dalam proses tu dia akan tumbuh. Jadi, kepentingan burung liar ni, regardless lah from my experience, daripada pengalaman saya, dia tak kisah pun burung tu kecil ke besar, semacam burung pemangsa yang sangat penting untuk environment semua tu. The proses tu sama, cuma cara kita jaga dia lah yang nak pastikan dia makan lah. Kalau tak makan, nanti kita kena force feeding pula. Burung-burung yang tak makan ni, macam mana kita buka mulut dia, nak suapkan makan dia. Jadi macam proses tu macam tu. Jadi kita kena train lah kita punya staff untuk bahagian ni. Itulah ceritanya bagaimana kami vet ni jaga itu. Cerita rawatan burung ni dia lebih kurang macam kita manusia jugalah kan. Okay, kita tengok. Jadi ada soalan daripada ni audience. Mana-mana. Salam. Burung kan selalu tu kalau dari segi masalah, biasa macam patah lah, patah sayap, patah kaki. Ada tak masalah kedalaman? Kedalaman bengkak ke, jadi dia menyebabkan burung tu macam murung ke? Ada pengalaman macam tu lah, maksud yang burung yang dibela kan, dipelihara kan. Oh, yang pet lah. Pet. Sebenarnya kalau sebut pasal penyakit tu memang ada. Dia macam yang dia ada banyak kumpulan kan, yang tadi yang saya sebut, yang ada berjangkit, ada tak berjangkit. Tak, maksudnya untuk haiwan tu sendirilah. Jadi kalau yang pengalaman saya, kalau yang macam sakit-sakit dalaman tu, kadang-kadang ada cerit beret, ada yang kalau burung-burung liar ni, macam contoh burung liar yang common lah, domestic bird yang kita nampak, macam pigeon. Burung merpati ni, dia selalu kadang-kadang dia ada mulut dia, kadang kita tengok kenapa dia tak nak makan, kita tengok macam monyok kat corner kan. Burung-burung yang dalam ramai-ramai pigeon tu kan, dia kadang-kadang dia ada penyakit yang jangkitan, trichomoniasis. Itu penyakit parasit. Dia common dalam burung ni, tapi dia akan menyebabkan banyak dalam mulut dia, dan menyebabkan dalam mulut dia putih-putih, yang menyebabkan dia tak boleh nak makan. Dia selalu berlaku pada anak-anak burung. Jadi macam dia macam bila makan kadang-kadang dia muntahkan. Itu yang dia tak boleh telan lah. Kalau yang lain-lain tu ada penyakit hati, ada penyakit kidney ada, tapi dia berbeza sedikit lah. Macam ayam memang ada banyak penyakit jangkit-jangkit, tapi burung pun sama, dia ada penyakit yang jangkit. Dia punya sistem ginjal, sistem usus, ada diarrhea, penyakit hati ada. Kadang penyakit hati penyakit hati, dia hati bengkak. Kadang-kadang ada kanser pun ada. Kita ada yang penyakit burung, penyakit kanser pun ada. Penyakit terlebih, kalau macam pet terlebih makan seed yang sunflower seed pun boleh menyebabkan lemak, yang menyebabkan lipoma. Dia lebih macam tak cantik lah. Kadang-kadang ada bengkak kat sini, yang orang tengok tuan dia akan nampak why ada growth kat sini dan sebagainya. Kadang-kadang dia punya tembuluk pecah pun ada. Kadang-kadang yang burung liar dia ada luka, kadang-kadang kan dia terlanggar apa entah, luka. Macam penyakit hati, kadang-kadang kita boleh tengok dari najis dia. Kadang-kadang dia ada najis, dia ada bahagian warna kuning, hijau. Kita boleh tahu, oh ni ada kaitan dengan penyakit hati burung. Tapi apa pun, macam burung-burung ni, kalau basicnya kita kena ambil darah dia juga. Tu yang kita ambil darah, kita buat blood biochemistry dia, tengok sel darah putih dia tinggi ke tidak. Perkara tu pun dibuat supaya kita boleh nak bagi antibiotik ke, nak bagi fluid ke, ubat-ubat yang berkaitan. Memang ada pun.
Okey. Boleh rawat, ada yang memang susah nak rawat pun ada. Sebenarnya ada juga yang burung tak survive kan. Jadi terima kasih Prof pasal mengenai jawapan daripada soalan Puan Syah ni. Jadi kalau macam itu kaedah dia punya rawatan lah. Kalau perhitian sendiri, macam mana perhitian dia menyelamatkan mungkin spesies-spesies burung yang dia terancam ni. Kadang-kadang kita mungkin ada, mungkin macam mana Puan? Okey, untuk kita tak nak dia jadi terancam lebih teruk kan? Okey. Macam saya sebut tadi, di dalam Malaysia kita ada Akta 716, Akta 686 untuk kawal dia punya perdagangan. Tapi macam mana kita nak kawal di peringkat antarabangsa kan? Okey. Yang pertamanya ada IUCN. IUCN tu international punya kriteria lah dari segi keseriusan ancaman terhadap burung-burung ni. So dia ada itulah, biasa kita tengok critically endangered, vulnerable. Dan kalau untuk kawal perdagangan tu, saya suka jadikan murai batu sebagai contoh lah. Kita fokus pada spesies ni sebab kalau nak cerita banyak kan. So macam mana kita nak kawal perdagangan yang melibatkan negara-negara lain. Jadi di bawah CITES ni, convention untuk mengawal perdagangan flora dan fauna di peringkat antarabangsa. So CITES ni Malaysia adalah ahli kepada convention tersebut, dan setiap 3 tahun akan ada mesyuarat. Mesyuarat parties lah, kita panggil COP, Convention of Parties. So di dalam meeting ni dia akan bincangkanlah perdagangan spesies ni. Jadi pada tahun 2022, oleh sebab kita tengok perdagangan antarabangsa murai batu yang illegal ni sangat serius. Jadi kita pun pergi ke COP tu dengan membawa satu proposal lah, proposal untuk kita naikkan murai batu ni. Di bawah CITES ni dia ada Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3. So setiap Appendix tu lain-lain lah dia punya kawalan terhadap perdagangan tu. Ada yang spesies yang boleh diperdagangkan, ada yang perlu dapat di bawah CITES. Jadi sebelum ni murai batu tidak tersenarai di bawah CITES. Jadi bila kita nak dapatkan maklumat dari negara-negara yang jiran kita untuk kawal perdagangan ni, dia tak ada sesuatu yang pegang dia kan, mengawal dia. Jadi kita bawa proposal untuk masukkan murai batu di dalam senarai CITES. Okay, jadi kita bawa proposal tu dalam convention pada tahun 2022 di Panama masa tu. Jadi perhilitan di bawah kementerian dan juga dengan Singapura. Kita bergabung untuk bawa proposal, kita cadangkan spesies ni untuk dimasukkan dalam CITES. Okey. Jadi setelah kita bentangkan kita punya data, kita dapatkan sokongan daripada negara-negara ahli yang lain, alhamdulillah murai batu diterima untuk dimasukkan dalam CITES list lah 2022, dan dia berkuat kuasa 2023. Jadi melalui cara tu kita boleh kawal dengan lebih baiklah perdagangan spesies ni. Macam tu. Okeylah. Ada soalan daripada audiens. Tambah. Betul. Okey. Kalau pemilik tu dah meninggal dunia, sepatutnya dia kena serahkan kepada jabatan lah. Ataupun ada juga cara kita, macam pemilik yang mungkin dia dah tak boleh nak jaga, dia buat satu macam makluman kepada jabatan untuk diserahkan kepada anak dia. Mungkin dia dah tak sihat kan. Yang tu pun salah satu cara lah. Kalau tidak, memang kena serahkan balik kepada jabatan lah. Sebab pemilik dia dah meninggal dunia. Dan untuk makluman juga, lesen tu dia setiap tahun kena perbarui. Jadi burung tu tak boleh diwarisi lah ya. kena buat permohonan semula. Betul. Okey,
Pagi ni sebenarnya kita minuman pagi kita ditaja oleh Cafe He and She dan yang Prof Ahmad jemputlah minum. Jadi banyaklah kita cerita pasal burung hari ini ya. Jadi akhir sekali macam mana kerjasama antara perhilitan fakulti dengan agensi-agensi lain dalam rawatan ke dalam pemeliharaan lah burung-burung ni. Jadi Prof macam mana Prof? Dia sebenarnya memang kita dari dulu memang bekerjasama lah masa awal-awal, sebab bila saya balik dari belajar dulu memang sebab kita tahu yang kita akan bekerja dengan burung-burung yang protected species, memang bekerjasama dari dulu. Dan lagi satu, saya juga terlibat dengan mendidik, bagi training kepada vet-vet di perhilitan, tapi yang terlibat berkaitan dengan rawat burung lah. Kalau yang orang lain dia bahagian mammals lain, dia orang mengajar yang lain, tapi macam saya memang dengan kerjasama dengan perhilitan lebih kepada bekerjasama dengan vet to vet. Sebab vet perhilitan adalah bekas-bekas pelajar saya juga dan alumni UPM kebanyakan mereka. Jadi kami bekerjasama tentang bila masa awal-awal dulu memang bila ada raptors tak sihat yang patah ke apa, memang sebab ada yang patah-patah memang training tu kurang, jadi mereka akan refer untuk bantu dari perhilitan pada UPM. Tapi sekarang pada saya lah dah berpuluh-puluh tahun saya rasa banggalah sebab tim perhilitan ada vet-vet dia yang mereka boleh menjalankan buat surgery burung ke apa, cuma kita refer sikit-sikit je lah, atau dia orang akan cakap, Prof, yang ini sakit macam ni betul ke kita buat, dan saya pun terlibat training macam mana nak bandage burung lah apa. Kadang kita pun ada talk dekat association. Kita ada wildlife group association, ada association vet. Dekat situ kami vet ni sharing kita punya teknik lah atau kita punya research. Kat situlah saya punya networking dengan perhilitan. Dan lagi satu kami researchers kan kami buat penyelidikan. Jadi kadang kita permohonan animal care dokumen pun kita bila menggunakan untuk final project, pelajar-pelajar master kita memang di situ kami dengan perhilitan bekerjasama in term of research dan pada saya research dan juga yang merawat-rawat dan training macam tu. Ya, di bawah perhilitan pula mengenai puan. Okey, kalau kita tengok di bawah penyelidikan, memang perhilitan bekerjasama dengan banyak universiti lah. Sama ada universiti awam ataupun swasta untuk buat research. Dan kalau untuk enforcement, perhilitan pun kerjasama dengan banyak agensi lain. Kita ada operasi bersepadu Hazanah. Dan juga kalau untuk kesedaran awam pun kita ada banyak buat program dengan universiti pun ada kesedaran awam juga. Dan untuk yang berminat nak tahu lebih lanjut berita-berita dengan perhilitan kan, boleh tengok kita punya media sosial lah. Semua ada. Kalau ada kesempatan ya, kalau puan boleh ada, kalau ada rakaman suara bunyi-bunyi burung ada masuk-masuk tertentu tak kena? Saya try kalau boleh buka kat sini. Okey, jap tak dapat nak buka daripada sini saya punya ni. Saya ada bawa bunyi sebenarnya ni murai batu dengan barang-barang nak bagi semua dengar. Tapi kita tak dapat nak buka kat sini buat masa ni. Dia bunyi dia training ke melalui apa? Macam mana? Dia natural ke? Yang bunyi tu ke? Natural pun kalau yang dekat wild tu natural lah. Tapi kalau yang diorang pelihara ni, dia memang ada train lah burung dia untuk nak bagi lagi merdu kan. Macam tu. Betul, ada pertandingan. Yang tu pun kena kena mohon juga tu. Pertandingan suara burung ya. Ya betul. Sebenarnya Prof, di Malaysia ni ada tak proses migrasi burung ni? Migration? Burung ni dari ada tak bulan-bulan yang ni? Yang saya tahu dia kan sebenarnya bila sebut migration tu dia because dekat north macam dekat Jepun, utara, kawasan utara China semua di mana musim sejuk. Bila musim sejuk mereka akan go down to the south. Maksudnya Indonesia, kita ni dia laluan. Tapi yang saya ikuti lebih kepada
burung migration pemangsa, burung raptors ni. Kalau semua aware, Malaysia Nature Society selalu dengan perhilitan Negeri Sembilan, kita selalu yang setiap tahun yang dekat rasanya April, awal April ke March, minggu pertama kedua March yang ada Raptor Watch di Tanjung Tuan Port Dickson. Saya memang setiap tahun saya akan cuba pergi dengan pelajar saya, tapi dah 2 kali tu bulan puasa kita pergi jugalah pagi-pagi, di mana yang itu dia balik ke north. Dia ada flyway dia, Australasia flyway semua tu. Jadi dia balik berpuluh-puluh ribu ya, untuk makluman semua. Sebenarnya kita lakilah ada flyway tu melalui Malaysia. Jadi kat situlah macam saya pergi, lebih saya nak mendedahkan pelajar saya tentang kami as a vet, tak semestinya kami hanya nak merawat burung-burung. Kami kena ada role of conservation effort. Macam yang saya selalu belajar dulu-dulu pun, memang kena buat conservation sikit. Sebab bila kita rawat burung-burung ni, dia is a conservation effort juga. Jadi yang itu memang migration, kita memang tunggu pun. Zoological Club pelajar saya atau Malaysia Nature Society, kami memang tunggu sebab untuk ada yang volunteer. Dan juga saya lihat ada juga veterinarian daripada kita UPM pun dah terlibat sekarang dalam volunteer untuk kira burung-burung ni semua. Jadi saya rasanya lebih banyak orang muda yang perlulah, sebab kebanyakan kita tengok ni dia lebih yang sini-sini ni. Jadi migration tu sebenarnya kalau pergi, kita akan lihat dekat langit tu, all the birds flying. Dia sebenarnya burung ni kan, kita bukan apa tahu, mungkin ni kuasa Allah juga kan, di mana dia tahu when dia nak migrate tu. Dia migrate, dia nak pergi kat tempat sementara, dia nak balik negara dia untuk dia punya breeding ground. Kalau kita macam winter ground lah dekat Indonesia dan sebagainya, dia lalu je dekat negara kita ni. Tapi ada juga kadang-kadang dia separuh jalan tu sampai dekat pernah dulu di sekitar UPM pun ada. Kita ada dulu yang satu ekor tu, tak ingat apa spesies dia. Dia memang ada kat garden, sampai kat KL pun ada. Kat garden dekat KL tu orang jumpa. Tapi kita tahu that's migration time. Kita bagi fluid apa kan. Lepas tu dia akan balik semula lah. Tentang kecederaan tu tak ada banyak sangat. Tapi that's the migration time. Itu yang bulan March tu memang setiap tahun, awal March. Minggu kedua, tak silap, minggu kedua, ketiga, memang kita akan nampak. Kalau tak ada binocular semua tak apa. Kita akan nampak burung tu terbang. Dia, the good thing is, dia tahu kan ada banyak kumpulan awan. Burung ni dia nak pergi jauh kan, beratus-ratus entah kilometer kan, sebab kita dari sini dia akan lalu Chumpon, Thailand, Taiwan. Dia ada grup ni lah, grup yang NGOs ni. Macam saya follow lah Asian Raptor Research Network. Kat situ memang dia kira burung-burung migration ni, Oriental Honey Buzzard, Goshawk, Chinese Goshawk. Jadi kat situ kita lihat dia lalu. Jadi banyak education kat situ. Jadi memang itu satu fenomena yang saya rasa kuasa Allah yang sangat hopefully ramai yang tahu dan boleh support the migration dan conservation tu. Dia orang tu kira kat Malaysia berapa, naik sampai sana berapa, dan setiap negara tu represent dia punya group untuk kira burung-burung ni. Nanti tahun depan ada lagi banyak ke sebab breeding ke kurang, kenapa, itu bahagian conservation yang itulah. Tapi kami sebagai vet ni perlu tahu juga, sebab kita rawat dan juga kita tahu burung-burung ni duduk kat mana, makan apa, hutan dia kat mana kan. Yang itulah dia punya extra effort tu. Jadi Puan Rahmah nak tambah sikit pasal ni, migrasi burung ni. Okey. Macam Prof sebut tadi, raptors kan. Dia ada juga migratory waterbirds. Yang burung-burung air yang selalu kita jumpa dekat tepi pantai kan, macam bangau, kedidi, rapang. Itu pun berhijrah juga. Dan satu lagi songbird pun ada juga yang berhijrah lah. Jadi untuk konservasi burung hijrah ni, dia ada satu yang Malaysia juga jadi partner, EAAFP, East Asian Australasian Flyway Partnership. Jadi dekat seluruh dunia ni, the flyway ni dia macam highway lah, highway untuk burung ni hijrah daripada hemisfera utara ke hemisfera selatan dan balik semula. So flyway ni dia panggil ada 9 flyway. Yang Malaysia ni ialah East Asian Australasian Flyway. Jadi Malaysia salah satu partner dalam flyway ni. So every
2 years kita akan ada mesyuarat lah untuk seluruh dunia. Partner ni akan berkumpul untuk kita bincang dari segi research, dari segi aktiviti-aktiviti yang dia boleh dijalankan oleh semua negara lah. Sebab bila burung ni berhijrah, umpamanya kalau dia lalu highway, daripada kata kita nak pergi dari Johor Bahru nak pergi Kedah, kita lalu highway, kita ni macam burung lah, macam kereta tu burung. So dalam perjalanan setelah beribu-ribu kilometer berapa hari, dia perlu juga berhenti dekat negara-negara yang laluan ni untuk dapatkan makanan, untuk berehat. So cuba bayangkan kalau macam kita nak berhenti ke R&R, minyak dah nak habis ni, kita nak berhenti ke R&R kan, sampai-sampai alamak R&R ni tutup, ataupun tak apa, kita berdepan lagi dah tak ada. So sama juga macam burung hijrah ni, dia perlukan wetland. So bila dalam dia berhijrah tu, bila sepanjang laluan tu kalau wetland tu tak dijaga dengan baik, chances untuk dia terancam lebih tinggilah. Jadi itu sebab kita ada partnership tu. Jadi setiap negara akan jalankan peranan masing-masing untuk pastikan burung-burung hijrah ni terjaga. Dari segi spesies burung mana yang hampir pupus? Kalau kat Malaysia ni banyak. Kalau kita check dekat IUCN kan, dia ada yang macam critically endangered. Memang banyak spesies-spesies yang burung hijrah ni dia dah terancam lah. Jadi mungkin kalau kita nak ambil satu spesies untuk fokus pun boleh juga. Ataupun kalau lebih penting pada saya ialah kita kawal dia punya habitat tu. Contoh macam spoonbill, sandpiper, itu antara yang secara global ni memang kita tahu spesies ni yang kita nak fokus. Jadi kalau macam kita lebih fokus kepada habitat lah, penjagaan wetland kita. Menarik ya, ni perkongsian kedua-dua panel kita hari ini, Prof. Jadila daripada Fakulti Perawatan Veterina, Puan Rahmah daripada Pilitan. Saya nak bagi last kali soalan, satu akhir soalan. Apakah kesedaran lah kepada masyarakat umum lah kan mengenai ini pemeliharaan ni, jangan suka-suka hati mengambil burung ni. Jadi last kali lah. Okey, last kali untuk konservasi ni kita perlukan kerjasama semua pihak. Tak boleh nak kerja silo, perhilitan saja yang nak selamatkan tak boleh. So kita kena kerjasama dari semualah. Dan sekarang ni pun kita tengok alhamdulillah umum ramai yang dah sedar kepentingan conservation. So selalu kalau ada macam program-program, selalu ramai yang akan volunteer untuk join semua kan. So saya rasa itu satu peningkatan kesedaran yang baiklah buat masa ni. Prof, macam mana Prof? Macam kami kalau yang bahagian macam education, kita lebih kepada educate. Ada silibus, macam ada silibus dalam doktor perubatan veterina, kita ada silibus tentang wild bird ni. Macam saya lebih kepada raptors dan juga burung-burung yang lain. Dan juga tentang pets dan sebagainya lah. Juga kalau untuk public, kita ada juga seminar untuk public. Untuk yang vet sendiri tu sendiri juga, tapi untuk yang public tu memang kita buat. Adalah beberapa, kadang-kadang ada juga effort kita dengan Malaysian Natural Society bagi talk pada small group tentang macam mana kalau terjumpa burung yang cedera dan sebagainya, apa yang basic yang nak buat dan sebagainya. Itu lebih kepada untuk orang awam lah. Mungkin yang sekolah-sekolah tu kita jarang, cuma kita lebih kepada NGOs untuk, sebab mereka yang aktif kadang buat birding dan sebagainya. Perkara-perkara macam tu. Macam saya lebih towards yang vet dan juga public yang related, yang ada grup-grup yang terlibat lah dengan Malaysia Nature Society dan lain-lain jugalah. Kadang kita Asian Raptor Research, yang Raptors Group pun ada grup dia kat situ pun. Kebanyakan mereka adalah mereka yang terlibat dengan zoology dan conservation. Jadi apa yang kita harap, saya pun realise sekarang kita public sekarang pun dah banyak dia punya concern dan faham, bukan saja pasal burung-burung, pasal kehidupan lain-lain pun mereka dah banyak pendedahan. Saya rasa lebih baiklah, dan mungkin effort yang kita buat kerjasama, betul tadi kata Puan Rahmah, kerjasama daripada semua amat diperlukan. Dia panggil macam apa tu sekarang orang sebut One Health,
supaya semua sektor terlibat dengan apa-apa conservation, terlibat dengan manusia ke, haiwan ke, penyakit haiwan ke, penyakit manusia ke, dan juga alam sekitar dan conservation. Okey. Ya. Terima kasih. Inilah kedua dia ni. Terima kasih Prof ya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panelis dan atas perkongsian ilmu dan pengalaman ini, dan tidak lupakan juga kepada para peserta yang hadir secara fizikal ataupun mahupun dalam talian. Jadi terima kasih atas perhatian dan perlibatan anda semua. Jadi mana-mana yang siapa yang belum follow kita punya Facebook, TikTok, dia boleh follow lah. Jadi terima kasih juga pada Cafe He and She kerana menaja minuman pagi kita pada hari ini. Dan jadi semoga sesi hari ini akan memberi satu inspirasi lah dan kesedaran kepada kita semua untuk menghargai serta menyokong usaha pemeliharaan alam sekitar, alam semula jadi dan biodiversiti negara. Jadi dengan itu jadi dengan itu saya akhiri sesi pagi ini, sesi berbicara kita pagi ini dengan ucapan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.